Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam bab yang terakhir pada hari ini, iaitu mengenai dengan zakat fitrah, dipanggil zakatul fitr, zakatul fitri. Bila sebut tentang zakat fitrah, definisi dia adalah sesuatu harta yang perlu, yang wajib dikeluarkan ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan dengan beberapa syarat yang tertentu. Dikeluarkan oleh orang yang tertentu yang kita akan sebutkan sebentar lagi. Zakat fitrah dalam bahasa Melayunya ataupun dalam bahasa Arab dipanggil zakatul fitr ataupun zakatul badan, kerana kewajipannya bersangkutan dengan badan dan bersangkutan dengan tuan punya badan dan bersangkutan dengan waktu berbuka puasa atau berbuka yang terakhir. Zakat fitrah disyariatkan, difardukan tahun yang kedua hijrah. Sama tahun difardukan Ramadan, pada tahun yang kedua hijrah difardukan juga zakat fitrah pada tahun yang kedua hijrah. Dalil kewajipan zakat fitrah ini adalah riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nas sa'an min tamrin. Zakat fitrah ni difardukan pada bulan Ramadan ke atas manusia satu sa', satu gantang, bersamaan dengan 4 mud, 4 cupak. Satu gantang bersamaan dengan 4 cupak lebih kurang 2400 gram atau 2700 gram, lebih kurang tu lah, 2.7 atau 24 kilo. Wajib kepada siapa? Kepada orang yang merdeka ataupun hamba, lelaki ataupun perempuan di kalangan orang-orang Islam. Apa hikmah zakat fitrah? Yang pertamanya, zakat ni untuk menyucikan jiwa. Tak kira zakat fitrah ataupun zakat harta yang lain, tujuan pertama untuk menyucikan jiwa. Dan yang keduanya adalah untuk menampung kekurangan yang berlaku dalam ibadat puasa fardu kita. Macam semayang sunat, fungsinya seperti mana semayang sunat. Sebab tu Waqi' bin Al-Jarrah dia menyatakan zakat fitrah di bulan Ramadan ini umpama sujud sahwi. Dia menampung kekurangan yang ada dalam puasa kita, dalam ibadat puasa yang kita laksanakan. Apa yang jelas, keistimewaan zakat fitrah ini adalah untuk umat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan mengenai dengan hikmah zakat fitrah. Nabi SAW bersabda, farada Rasulullah SAW zakatul fitr, zakatul fitr. Nabi SAW memfardukan zakat fitrah sebagai tuhratan lis-shaim, sebagai kesucian, menyucikan jiwa orang yang berdosa, orang yang berpuasa. Sucikan daripada perkara lara, perkara-perkara yang tak baik. Wa tu'matan lil masakin, dan juga sebagai satu persediaan makanan untuk orang-orang miskin, menampung kesusahan, keperluan orang-orang miskin. Satu untuk kita, suci jiwa. Satu lagi untuk orang miskin, nak buat persiapan raya. Man addaha qabla as-salah, siapa yang menunaikan sebelum semayang, maka dia diterima. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat, siapa yang laksanakan zakat fitrah selepas daripada semayang, maka dia akan jadi sedekah biasa. Waktu wajib zakat fitrah, zakat fitrah mulanya adalah terbenam matahari, waktu kewajipan. Wajib zakat fitrah ini terbenam matahari pada malam raya, hari terakhir puasa, malam raya, itulah malam tersebut kewajipan zakat fitrah. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, farada sadaqatal fitri min Ramadan. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan.
Diwajibkan zakat fitrah untuk menyucikan jiwa yang kita beritahu tadi. Barang siapa yang hidup pada bulan Ramadan, siapakah yang wajib untuk zakat fitrah? Orang yang sempat dua. Satu sempat Ramadan, satu sempat Syawal. Kalau sempat Ramadan saja tak sempat Syawal, puasa pada bulan Ramadan, akhir Ramadan mati, tak sempat masuk malam Syawal, tak sempat sambut malam raya, tak wajib zakat fitrah. Bayi yang lahir selepas daripada bulan Ramadan, iaitu malam Syawal, bergemanya takbir raya, maka keluarlah bayi tersebut, maka tak wajib juga zakat fitrah. Dia kena dua benda. Satu, sempat bulan Ramadan, sempatnya bulan malam Syawal. Kalau tak sempat salah satu daripada dua ini, maka tidak wajib zakat fitrah. Orang yang masuk Islamnya adalah pada bulan malam raya masuk Islam, tak wajib zakat. Kalau dia masuk Islam pukul 7 petang, setengah jam sebelum daripada bulan Syawal, bulan Ramadan terakhir masuk Islam, wajib zakat fitrah, sebab sempat Ramadan dan juga sempat dengan Syawal. Siapa yang sempat dua perkara, sama seperti bayaran zakat fitrah. Bayaran zakat fitrah waktu bermula, waktu keharusannya adalah masuk dua perkara. Masuk bulan Ramadan dan juga masuk dah berbuka puasa. Masuk Ramadan dan juga dah berbuka puasa. Salah satu daripada dua ini, maka walaupun tak buka puasa lagi, dah bayar zakat fitrah hari pertama Ramadan, dah dibenarkan bayar zakat fitrah, diharuskan salah satu daripada dua. Sama seperti zakat. Zakat ada haul, ada nisab. Nisab dah cukup, haul tak cukup lagi, tak cukup setahun. Tapi bilangan duit yang ada dalam bank dah cukup, nak bayar dulu boleh. Mengawalkan salah satu daripada dua perkara. Itu dibenarkan. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Kewajipan zakat fitrah yang pertama, Islam. Kalau orang kafir tak boleh bayar zakat fitrah, melainkan orang kafir yang mana bawah tanggungan di Islam, itu bayar zakat fitrah lah. Bukan dibayar untuk diri dia, untuk orang lain yang bawah tanggungan dia. Ada pun orang kafir untuk bayar untuk diri dia memang tak sah. Wajib kepada siapa zakat fitrah ni, tak kira lelaki, perempuan, hamba, orang merdeka, semua wajib. Tapi kewajipan hamba bukan ke atas diri dia, ke atas tuan dia. Kewajipan isteri perempuan bukan ke atas diri dia, tapi ke atas suami dia. Jika seseorang menunaikan zakat fitrah tanpa keizinan dia, sedangkan dia bukan bawah tanggungan dia, maka hukumnya tak sah. Jadi di sini kita dapat simpulkan syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Bila Islam, sama ada dia ketua keluarga, dia yang membayar zakat fitrah, orang yang bawah dia tak wajib bayar zakat fitrah. Wajib, tapi bukan ke atas mereka, ke atas ketua yang menanggung keperluan ataupun nafkah mereka. Seperti mana isteri. Isteri ini kalau dia kaya, adakah wajib zakat fitrah? Tak wajib. Yang wajib suami bayar zakat fitrah. Tapi suami miskin, tak boleh bayar zakat fitrah. Isteri kaya, kerja besar, adakah wajib bayar zakat fitrah? Hukumnya disunatkan bayar zakat fitrah untuk keluar daripada khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi perempuan ni dia kaya, maka dia keluarkanlah zakat fitrah. Suami tak boleh nak keluar sebab tak ada duit. Sama juga suami, isteri membayar zakat kepada isteri dia. Adakah dibenarkan isteri membayar zakat kepada suami? Dibenarkan dalam mazhab Syafi'i kita. Sebagai mazhab tak membenarkan. Pernah berdasarkan satu dalil, isteri Abdullah bin Mas'ud, dia nak bawa harta yang banyak, nak beri zakat. Jadi Abdullah bin Mas'ud nampak, tegur dia sebelum dia keluar pintu. Ke mana kamu nak bawa ni? Nak bagi sedekah, iaitu zakat. Dia kata, baik, bagi zakat kepada aku. Aku pun tak ada duit. Suami kepada bagi Abdullah bin Mas'ud berkata kepada isteri dia. Isteri terus berjumpa dengan Nabi. Pergi ketuk rumah Nabi, Bilal bin Rabah buka. Bila Bilal bin Rabah buka, secara kebetulan seorang perempuan yang lain ada di pintu tersebut dan bertanyakan soalan yang sama dengan
isteri kepada Abdullah bin Mas'ud ni. Soalan dia sama. Nama isteri Abdullah bin Mas'ud adalah Zainab. Bila Nabi tanya, siapa yang ketuk pintu, dia tanya kepada Bilal. Maka Bilal kata, Zaya ni, iaitu Zainab. Nabi kata, Zainab yang mana satu? Banyak Zainab. Isteri Nabi bernama Zainab, anak Nabi bernama Zainab, cucu Nabi bernama Zainab. Jadi banyak Zainab. Jadi Bilal bin Rabah kata isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan isteri Abdullah bin Mas'ud dah pesan kat dia, jangan bocor rahsia ni kepada Nabi, sebab dia malu. Malu. Kemudian bila Bilal bin Rabah beritahu Zainab isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, maka apa jawapan Nabi? Jawapannya adalah boleh, kerana bukan bawah tanggungan suami, bukan bawah tanggungan isteri. Mulakan zakat fitrah ini dengan diri kamu. Lepas ni kita akan sebutkan. Yang keduanya adalah waktu. Disyaratkan kewajipan zakat fitrah ni waktu. Waktu yang wajib, kewajipan zakat fitrah adalah bermulanya terbenamnya matahari malam yang terakhir Ramadan. Malam raya itulah waktu kewajipan. Waktu yang sunat keluarkan zakat fitrah adalah sebelum segi sembahyang raya. Jadi di sini ulama senaraikan ada 5 waktu. Ada waktu yang harus bayar. Harus bayar zakat fitrah ini, iaitu masuk je Ramadan boleh bayar. Sampailah bila? Sampailah sebelum malam raya. Yang keduanya adalah waktu yang wajib zakat fitrah, malam raya. Sebab terbenam matahari malam raya, kewajipan zakat fitrah. Yang ketiga, waktu yang sunat untuk membayar zakat fitrah sebelum keluar sembahyang raya. Tapi kalau semua bayar sebelum keluar sembahyang raya, takut tak sempat sembahyang raya, dia anjak sampai pukul 9-10 pagi. Jadi boleh bayar atas talian pun boleh bayar. Kemudian yang keempatnya, waktu yang makruh untuk bayar zakat fitrah. Dia terlupa, waktu panjang tapi dia nak dapatkan waktu sunat sampai terlepas, sibuk pagi tu dengan anak, isteri tu sibuk dengan baju raya semua, tak sempat bayar zakat, bayar lepas sembahyang raya. Masih dibolehkan. Kalau amil tak nak terima, dia kata dah hantar dah, slip resit semua dah hantar ke pejabat agama dah, dia tak terima lagi, boleh bayar atas talian. Hukumnya makruh. Kalau malam raya telah habis, iaitu hari raya tu dah habis, dah masuk 2 Syawal, malam hari yang kedua Syawal, malam tersebut, waktu itu kalau tak bayar juga berdosa lah, hukumnya haram. Adakah wajib bayar zakat fitrah? Hukumnya wajib. Zakat fitrah ini hukumnya wajib selagi mana dia ada kelapangan atau keluasan rezeki pada malam raya, pada hari raya. Dia ada keluasan rezeki pada malam raya, hari raya. Bila ada lebihan rezeki, wajib bayar zakat. Walaupun dialah penerima zakat setiap bulan daripada pejabat zakat. Pejabat zakat bayar rumah sewa dia sebulan RM600. Setiap bulan terima daripada pejabat zakat. Walaupun terima, tetap dia menjadi orang yang wajib membayar zakat fitrah. Selagi mana dia ada lebihan harta pada malam raya dan juga pagi raya. Syarat yang ketiga adalah senang. Maksudnya dia adalah seorang yang mukallaf, yang baligh, berakal ni. Waktu tersebut dia ada duit untuk bayar zakat fitrah. Kalaulah dia memang tak ada apa-apa waktu tu, maka tak wajib zakat fitrah. Kemudian lepas satu Syawal dia dapat cabutan bertuah RM1 juta. Jadi tak wajib zakat fitrah. Sebab waktu kewajipan zakat fitrah malam raya. Malam raya dia tak ada duit. Dia tak ada duit langsung. Pagi raya tu baru dapat durian runtuh. Jadi pada ketika itu tak wajib untuk dibayar zakat fitrah, tak dianggap sebagai hutang, kerana waktu tersebut adalah waktu dia susah. Dan zakat fitrah ni dimulakan dengan siapa? Mulakan dengan diri dia. Kalau ada lebihan lagi untuk isteri dan juga untuk anak dia, dan juga orang bawah tanggungan. Siapa orang bawah tanggungan? Kalau mak ayah dia yang sara, dia yang bayar setiap bulan, boleh, tak jadi masalah. Duit mai kasih membayar zakat fitrah, mai kasih pun boleh. Orang kata mai kasih tak boleh bayar zakat fitrah sebab mai kasih ini adalah milik keluarga, bukan milik individu. Jadi mai kasih ini adalah
milik ketua keluarga. Ketua keluarga terpulang kepada dia lah, dia nak bagi dekat isteri anak berapa banyak untuk beli untuk beli alat-alat ataupun barang-barang dapur, yang baki tu dia boleh bayar. Bayar zakat fitrah. Yang penting menjadi milik dia. Satu perkara yang penting, zakat ini tak kira zakat apa pun, kita tak boleh membayar kepada orang yang bawah tanggungan kita, sama ada zakat harta ataupun zakat fitrah. Bayar kepada anak dia sendiri tak boleh lah. Sebab anak tu bawah tanggungan dia yang kena bagi nafkah, dia yang kena bagi duit belanja. Ada pun orang yang bukan bawah tanggungan dia, contohnya adalah anak dia tapi dah berkahwin dah, dah ada rumah, dah tinggal rumah berasingan dah, bukan bawah tanggungan ayah lagi, tapi sebab anak ni susah, walaupun dah berkahwin, anak ramai, susah, jadi ayah tersebut boleh bayar zakat kepada dia, sebab bukan bawah tanggungjawab ayah lagi. Ada pun yang bawah tanggungjawab ayah ni, anak perempuan ke anak lelaki ke isteri ke, bila mana ayah bayar zakat fitrah, tak wajib untuk minta izin, tak wajib minta izin, jadi bayar je zakat. Terus pergi ke amil zakat, bayar untuk diri dia, untuk anak dan juga isteri dia. Kalau mak ayah dia yang belanja, bagi nafkah, bayar sekali. Anak lelaki ni kalau di Malaysia kita dah berdikari ni umur 18 tahun. 18 tahun dah dikira bebas lah. Kalau di negara barat ni 18 tahun ni ayah tak boleh kontrol dah anak. Dah memang dia dah bebas. Dia nak buat apa pun boleh. Jadi undang-undang di Malaysia kita pun 18 tahun sebenarnya. Tapi kadang-kadang dengan ihsan daripada ibu ataupun ayah ni, dia bagi duit belanja kat, walaupun belajar di universiti. Jadi kita katakan anak tadi dah tamat belajar. Bila dah tamat belajar, tak kira diploma ke degree ke, dah tamat belajar, dah mula nak start kerja, itu dah dia cari duit sendirilah. Selagi dia tak kerja lagi, bawah tanggungan ayah. Tapi untuk langkah lebih selamat, ayah minta izin dululah kepada anak tadi, untuk sebagai langkah berhati-hati. Walaupun ayah tadilah yang bayar duit universiti, duit makan pun ayah bayar, yuran pun ayah bayar, transport semua ayah bayar. Jadi maksudnya ayah bawah tanggungan ayah, walaupun umur dah 20 dah, sebab dia tak bekerja lagi. Bila ayah nak bayar zakat, sepatutnya tak perlu minta izin. Sepatutnya tak perlu minta izin lah, sebab dia bawah tanggungan ayah. Tapi sebagai langkah berhati-hati, sebab dia telah balik. Dalam Islam dah balik ni, dah ada kehidupan sendiri maksudnya. Zaman dulu pun menikah awal 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun dah kahwin. Di negara kita pun ada menikah 16 tahun, 17 tahun. Tapi jarang lah. Dalam setahun ni saya jumpa pun yang menikah bawah saya 16, 17 tahun ni mungkin dalam seorang ataupun dua je. Jarang sangat. Jadi bila mana seseorang yang bukan bawah tanggungan ayah dia, contohnya saya nak bayar zakat untuk abang saya nak bayar zakat untuk ibu saya atau ayah saya yang bukan bawah tanggungan saya yang bukan bawah tanggungan saya. Jadi pada ketika itu perlu keizinan dululah. Mana kita bagi tahu dia, saya nak bayar zakat ni untuk mak, untuk ayah. Mak ayah kata okey, maka kita bayarlah. Kalau dia tak kata okey, dia hanya angguk pun kira okey lah. Yang penting keizinan daripada ibu dan ayah. Kalau dia diam, tengoklah diam ni tanda setuju ke tak. Kalau okey, maknanya okey lah, kita boleh bayar untuk dia. Sebab itu dipanggil zakat fitrah, dipanggil sebagai zakatul abdan, zakat badan. Tuan badan kena bayar. Dia sama juga dalam masalah puasa. Orang yang mati, orang yang tak sempat qada puasa, dia mati, adakah wajib puasa untuk dia? Jadi di sini waris kena puasa ataupun keluarkan satu cupak makanan. Orang lain nak puasa, kena keizinan daripada wali, keizinan daripada waris.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wajib ke atas wali iaitu penjaga mengeluarkan zakat fitrah kepada kanak-kanak. Okey. Sekiranya seseorang dia belajar di mana? KL. Mak ayah dia bayarkan untuk dia. Sekiranya sekiranya ayah dia bayarkan untuk dia, sedangkan dia belajar di sini, ataupun dia bekerja. Kalau bekerja makna bukan bawah tanggungan ayah lah. Bila bukan bawah tanggungan ayah, dia dah ada sumber pencarian sendiri, maka ayah dia kalau nak bayar kena minta izin dulu. Kalau tak minta izin, jadi sedekah tu sedekah dipanggil tatawwu', sedekah sunat. Walaupun belum kahwin. Perempuan yang belum kahwin. Perempuan yang belum kahwin, kalau ada sumber pencarian sendiri, dia dah ada pendapatan sendiri, jadi dia tak perlu dah ayah bayarkan. Dia tak perlu ayah bayarkan. Tapi perempuan nak bayar zakat fitrah, dia mungkin dia nak pergi ke ambil zakat tu, mungkin dia rasa malu, jadi ayah yang bayarkan. Jadi kita kata kalau ayah nak bayar sebagai langkah lebih selamat lah. Sebab ayah dah tak ada apa-apa tanggungan ke atas anak perempuan tadi. Sebab anak perempuan ni walaupun dah umur 20 lebih belum berkahwin, sepatutnya bawah tanggungan ayah, tapi dia pun dah ada kerja sendiri, dia yang tanggung ayah dia. Tapi ayah nak bayar zakat fitrah untuk dia. Minta izin minta izin kepada anak tu lah. Sebab kadang-kadang perempuan ni dia banyak duit. Sebab ada seorang ni dalam minggu lepas saya terima satu permohonan nikah ni, umur 77 tahun, perempuan baru nak berkahwin, sebelum ni tak pernah berkahwin. 77 tahun, duit dia banyak, tapi masalahnya jodoh tu lambat, 77 tahun. Jadi kita katakan kalau dah ada duit, sumber pencarian sendiri, bayar zakat fitrah tu sendirilah. Tapi sebab dia perempuan, jadi dia wakilkan kepada ayah dia. Bila wakil, maka sahlah zakat fitrah tersebut. Dia sepatutnya zakat fitrah ni kita bayar yang sunatnya
mengikut pandangan Imam Romli, bayar zakat fitrah di mana kita berada pada malam raya. Kalau mengikut pendapat Ibnu Hajar, dia menyatakan siapa yang bayar zakat bukan di tempat dia berada pada malam raya, maka hukumnya tak sah. Tapi Imam Romli mengatakan sah, dan itu yang disunatkan, bayar pada tempat di mana kita berada pada malam raya. Jadi untuk mengharmonikan kedua pandangan ini, dua-dua pandangan dalam mazhab Syafi'i, jadi kita berpegang dengan Imam Ar-Ramli lah. Sebab selalunya dua-dua imam ni adalah imam mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi pandangan Imam Ramli lebih selamat. Kalau tak jenuh, orang yang bayar semua tak sah. Sebab dia bayar di sini, dia beraya di mana? Kampung dia. Sama ada Kedah ke Perak ke. Jadi kalau ikut pendapat Ibnu Hajar tak sah. Jadi beratlah akan timbul fitnah. Maka kita berpegang dengan pendapat Imam Romli. Kerana dua-dua pandangan ni kuat. Pandangan yang mengatakan sah pun kuat, yang mengatakan tak sah pun kuat. Kerana apa-apa yang keluar pandangan daripada dua ni, iaitu Imam Ar-Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar, dua-dua pandangan ni adalah pandangan yang kuat, dan kita boleh berpegang dengan dua-dua pandangan ni. Kita panggil pandangan ulama mutaakhirin. Sebelum daripada tu kita akan berpegang dengan pendapat Imam An-Nawawi. Selepas daripada itu yang menapis lagi pandangan-pandangan yang tak pernah diutarakan oleh Imam An-Nawawi, itulah ulama dipanggil Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Jadi kita berpegang dengan pandangan Imam Ramli, menyatakan hukumnya sah. Sebab kewajipan zakat ini pada malam raya, di mana malam raya kita berada, kita bayar di situ, itu lebih baik. Berbeza dengan zakat harta. Zakat harta di mana sumber kita mencari rezeki, di situlah kita bayar zakat. Dekat mana kita cari rezeki, di situlah kita bayar zakat, bukan ikut tempat tinggal kita. Manakala dalam zakat fitrah ini, dalam mazhab ada satu pandangan yang mengatakan tak sah, saya sebutkan tadi, kalau bayar di tempat selain daripada dia berada pada malam raya, kerana mereka berpegang sekiranya memindahkan harta zakat, hukumnya tak sah. Memindahkan harta zakat dalam mazhab Syafi'i dibolehkan atas situasi darurat sahaja. Ada sebahagian ulama mazhab yang lain mereka menyatakan sekiranya ada keperluan tak jadi masalah. Jadi dalam mazhab Syafi'i menyatakan tak boleh. Zakat ini seperti daging korban juga. Daging korban kalau sembelih di masjid ini, maka diberilah di kawasan orang sekitar ini. Dia tak boleh pindah ke negeri lain. Sembelih di sini, tapi bila nak agihkan, agih ke negeri lain, tidak dibenarkan. Zakat dan juga daging korban hukumnya sama. Tak boleh dipindahkan. Okey. Kemudian untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, kadang-kadang anak tu dah umur 30 tahun tapi fikirannya macam umur 10 tahun. Jadi ayah wajib bayarkan zakat fitrah, tak perlu minta izin kepada dia, kerana akal dia tak sempurna. Sama juga kalau harta dia, setiap kali orang ziarah dia bagi duit, banyak duit dia, ada puluhan ribu duit dia. Adakah wajib zakat? Zakat harta wajib, tapi bukan dia yang keluarkan, iaitu waris ataupun yang menjaga dia itu wajib keluarkan zakat setiap tahun. Sebab duit dia banyak, setiap kali orang datang bagi duit dekat dia. Jadi duit dia lebih banyak daripada orang yang jaga dia. Jadi pada ketika itu wajib membayar zakat, bukan dia yang wajib. Orang yang jaga dia tu wajib bayar zakat, ambil daripada duit dia lah. Kemudian dalam masalah zakat fitrah yang kita sebutkan sebentar tadi, Nabi SAW bersabda, riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Nabi perintahkan supaya zakat fitrah ni ditunaikan sebelum keluar sembahyang. Itulah waktu yang disunatkan, walaupun kewajipan dia adalah bermula malam Syawal, malam pertama Syawal. Dan bayaran zakat fitrah adalah terdiri daripada makanan asasi sesebuah negeri, sama ada beras. Dia sepatutnya hukum asal dalam kitab fiqh ni, kalau kita lihat, adalah
yang wajibnya adalah memberi beras ataupun makanan asasi. Bukan beras yang kita makan. Yang wajibnya adalah sesebuah negeri tempat kita tu beras apa yang negeri tersebut makan. Kemudian ulama menyatakan yang terbaiknya adalah melihat kepada beras yang kita makan, sebab selalunya beras yang kita makan beras yang baik. Jadi bayarlah ikut beras yang baik. Kalau kita makan beras yang baik, yang harga RM25 satu kilo, tapi bila bayar zakat fitrah ambil yang harga paling rendah, bayar yang RM7, hukumnya sah, tak jadi masalah. Sebab yang wajibnya adalah bayaran mengikut penduduk sesebuah negeri itu makan. Tapi kalau yang terbaik yang saya bagi tahu tadi adalah ikut kepada apa jenis beras yang kita makan. Dan semua pandangan ulama melainkan dalam mazhab Hanafi adalah bayar zakat fitrah ni dipanggil sebagai al-quds, iaitu makanan asasi, sama ada beras, gandum ataupun kismis ataupun kurma. Apa makanan asasi sesebuah negeri, itulah yang wajib untuk diberikan. Yang membayar qimah ni adalah nilai, adalah dalam mazhab Hanafi saja. Sebab itu dalam mazhab Hanafi tak ada ulama yang berpandangan seperti dia. Mazhab-mazhab lain semua kata bayar melalui makanan asasi. Tapi dalam mazhab Hanafi, suatu ketika dulu dipandang satu pandangan yang amat pelik. Tapi bila zaman sudah berubah, rupa-rupanya itulah pandangan yang kita guna sampai ke hari ini. Sebab apa? Sebab matlamat zakat ini untuk bantu orang miskin, untuk menampung keperluan orang miskin. Bila bagi beras, rumah mereka pun banyak beras. Jadi kemaslahatan yang diperlukan pada ketika ini adalah duit. Jadi sebab itu pandangan yang dulunya dianggap sebagai pandangan yang pelik, tapi last kali akhirnya pandangan itu yang kita guna sampai ke hari ini. Sebab itu setiap pandangan yang pelik, mungkin pada zaman ni pelik, mungkin 100 tahun, 50 tahun yang akan datang, pandangan itu pandangan yang tidak pelik, dan itu yang diguna pakai pada zaman itu. Sebab itu pandangan mazhab Hanafi ini adalah pandangan yang diguna pakai. Satu dunia guna bayar melalui qimah, nilai. Kita bayar melalui nilai, duit, nilai harga beras. Jadi itu yang kita guna pakai. Semoga pengajian kita pada hari ini menutup tirai selama lebih kurang sebulan lah. Kita bicarakan bermula daripada cerapan anak bulan sampailah zakat fitrah. Mudah-mudahan apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa